محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung kembali daripada kitab Tashil Nail Amani karangan Alimul Allamah Syekh Ahmad Al-Fattani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Qala wa amma la Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma la fali'a'maliha al-'amal al-madhkura thalathatu syurutin. Ini masih membincangkan tentang apa ni? Berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan huruf yang merafakkan isim dan menasabkan khabar. Rafak isim dan menasabkan khabar. Okey. Iaitu ma dan juga la lah. Ma dan juga la. Ma kita sebut dah sebelum ini, yang dipanggil sebagai ma hijaziyah. Ma hijaziyah. Jadi sekarang ni masuk kepada harah yang kedua, iaitu la. Wa amma la fali a'maliha al-'amal al-madhkura thalathatu syurut. Adapun la, untuk beramal la itu akan amal yang tersebut 3 syarat. Ada 3 syarat untuk beramalkan la itu amal tersebut. Thalathatu syurutin aidan. Apa dia? Yang pertama, ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Isim dan khabar bagi la ini mesti nakirah. Isim dia dan khabar dia nakirah. 1. Wa adamu iqtiranil khabari bi illa. Dan seterusnya tidak menyertai khabar bagi la ini, tidak menyertai dengan illa, tidak diiringi illa, ada illa pada khabar dia. Yang ketiga, wa adamu taqaddumihi. Dan tidak mendahuluinya. Mendahului apa? Mendahului khabar. Taqaddumihi ay taqaddumil khabar. Taqaddumil khabar ay ala ismi, ya. Jangan khabar duduk dahulu daripada isim. Kena ikut urutan dia. Isim la dulu baru khabar la. Jangan khabar la didahulukan daripada isim la. Kalau tidak beramal. Nak beramalkan tu macam laisa, maka kena ikut syarat ini. Okay. Nahwu. Wa dhalika nahwu la ahadun afdala minka. La ahadun afdala minka. Tiada seorang yang lebih afdal daripada kamu. Tiada seorang pun. Adalah dia lebih afdal daripada kamu. La ahadun afdala minka. Wa i'rabuhu, i'rab dia la nafiyatun lil wahdah.
La ini nafi wahdah. Bukan la nafi jins. La nafi wahdah. Kalau la nafi jins, dia menasabkan isim la kan. La nafiyah lil jins. La ahada fid dari. La rajula fid dar. Itu la nafi jins. Jins ni makna satu kategori besar. Tiada lelaki, mana-mana lelaki. Adapun la ini la nafiyah, makna nafi tapi wahdah. Dia tak nafi jenis, secara umum nafi satu saja. Sebab tu disyaratkan tadi isim dia dan khabar kena nakirah. La ahadun, tak ada satu orang. Afdala, adalah dia lebih afdal daripada kamu. Ta'malu amala laisa, dia beramal amal laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Ahadun ismuha, isim la. Marfu'un, hukum dia marfu' lah. Afdala khabaruha, khabar bagilah. Mansubun, hukum dia mansub. Minka muta'alliqun bi afdala. Minka, arah jar min dengan ka tu. Itu bertakluk dengan afdala. Afdala minka, lebih afdal daripada kamu. Maknanya dia berkait dengan afdal. Daripada kamu. Apa daripada kamu? Afdal daripada kamu. Jadi muta'alliqun bi afdala. Habis itu. Titik. Fala yajuzu i'maluhal amalal mazkura. Faham daripada situ fa tafri', maka tidak harus beramalkan la akan amal tersebut fi nahwi, pada seumpama. Kalau ayat struktur macam ni tak boleh beramal la zaidun qaimun. La zaidun qaimun, tak boleh baca la zaidun qaiman, tak boleh. Ayat tu betul tu, la zaidun qaimun. Kenapa syarat tidak dipenuhi? Syarat apa tak dipenuhi ni? Isim la tidak nakirah. Isim la ma'rifah. Jadi la zaidun qaimun, tak boleh baca qaiman. Khabar ni tak beramal, ni tak beramal dengan amal laisa. La zaidun qaimun wala amrun, tidak amar. Samalah. Kalau di atas tu pun tak boleh. Wala fi nahwi, dan tidak boleh beramal juga pada seumpama la ahadan, la ahadun illa afdalu minka. La ahadun, hidup dekat tu, hati-hati. La ahadun illa afdalu minka. La ahadun illa afdalu minka. Jadi jauh lah, makna kalau tarik balik, susun balik ni dia kena jauh lah. Ni nampak macam dekat kan. Tidak ada seorang pun kecuali lebih baik daripada kamu. Makna orang lain baik, semua orang lain baik daripada kamu. Kamu seorang jahat. La ahadun illa afdalu minka. Tidak ada seorang pun kecuali adalah ia lebih afdal daripada kamu. Apa dia orang lain? Kalau ada orang lain lebih afdal daripada kamu. Kamu yang perlu paling teruk sekali. Itu makna dia. Di sini syarat apa tak penuhi? Syarat khabar ni disertai dengan illah. Kerana itu tak boleh baca afdalah. Dia baca afdalullah ahadun afdalu minka. Tidak ada seorang illa afdalu minka, kecuali lebih baik daripada kamu. Kerana khabar dia afdalu itu ada illah. Wala fi nahwi, dan tidak boleh beramal juga pada seumpama la afdalu minka ahadun. La afdalu minka ahadun, tiada yang lebih afdal daripada kamu ahadun. Jadi isim dia itu isim la ila ahadun, isim la muakhar. Tapi di sini tidak beramal, tak boleh baca la afdala minka ahadun. Kena baca la afdalu minka ahadun. Kenapa? Kerana khabar duduk dahulu daripada isim la. Litaqaddumil khabari ala ismillah. Khabar dia
mendahului atas isim la. Habis itu. Yang mudah ni kaedah kita ingatlah. Tanbihun, ini satu peringatan. Baqiya min hadzal naw'i harfani akharani. Baki lagi daripada jenis ini dua huruf yang lain. Ni dia kata huruf yang merafa' isim nasab khabar ni ialah ma dan la. Tinggal lagi dua huruf lain lagi. Yang kerjanya sama juga dengan syarat-syarat. Ahaduhuma, yang salah satu daripada duanya, lata. Lata. Lata sini huruf bukan nama. Kalau lata nama tu mungkin nama berhala. Al-Lata wal-Uzza. Wa manat tsalitsata al-ukhra. Ni lata huruf ni. Wahia bimakna la. Lata ni makna la sama. Dia makna la. Makna tidak, makna nafi. Wala ta'malu, dan tidak beramal lata ini illa fi lafzil hin, kecuali pada lafaz hin saja. Wala tahina manas. Wala tahina manas. Jadi lata ni makna dia makna la. Kalau Terengganu ni lata ni air terjun. Jadi tak boleh pergi lah. Telah dilarang pelajar-pelajar mendekati atau mengadakan aktiviti air. Walata hina manas. Baik. Wa yajibu an yuhzafa ahadu juz'aiha. Dan di sini kalau la ini dia pertamanya dia masuk pada lafaz al-hin. Dan juga kena hazaf salah satu daripada dua juzuknya, sama ada isim ataupun khabar. Juzuk ayat itu. Kena hadah salah satu. Wajib an yuhzafa ahadu juz'aiha. Hazaf salah satu dua juzuk dia. Mana mubtada khabar tu kena hazaf. Wal ghalibu, yang mubtada khabar makna isim dia lah, jadi isim dia dan khabar dia. Wal ghalibu annal mahzufa huwa ismu. Ghalibnya kalimah yang dihazaf ialah isim kepada lata. Nahwu qaulihi ta'ala, fanadau wala tahina manas. Maka mereka menyeru dan tiadalah ketika itu manas, ai mafar, tempat lari. Hina manas, ai walaisal hinu, tiadalah ketika itu, hina firar, ketika waktu nak lari. Manas ni makna al-mafar ataupun al-firar ni lari lah. Malja, tempat berlindung, tempat lari. Jadi mereka menyeru ketika mana? Tiadalah ketika itu, walata, tiadalah hina mana, tiadalah ketika itu waktu nak lari. Tak boleh lari dah waktu itu. Jadi ini Allah Ta'ala cerita tentang umat-umat terdahulu lah. Umat-umat terdahulu, kam ahlakna min qablihim min qarni, betapa banyak kami musnahkan di kalangan umat-umat terdahulu, min qarni, daripada kaum-kaum. Fanadau, lalu mereka meminta tolong, memanggil minta tolong. Walata hina manas, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan, melepaskan diri. Waktu tu tak boleh nak lari dah. Fanadau, mereka menyeru, minta tolong. Walata, dan tiadalah
al-hina, waktu itu, hina manas. Walata al-hinu hina manas. Tiadalah waktu itu, waktu manas, waktu melepas diri. Waktu nak lari, tak boleh dah. Sebab Allah Ta'ala dah tentukan kebinasaan kaum tersebut. Ay, walaysal hinu hina firar. Walaysal hinu, tiadalah waktu itu, hina firar, waktu lari, waktu nak menyelamatkan diri. Jadi yang dihazaf ni al-hin. Al-hin itu isim dia. Yang ada tu walata hina manas, itu khabar kepada lata. Okay. Wa qad yuhzafu khabaruha. Kata musannif, kadang-kadang dihazaf khabar dia. Tidak asah isim. Isim lata dihazaf khabar. Wa yabqa lismu, dan kekallah isim. Dihazaf khabar. Wa yabqa lismu, ataupun yubqa kalau yuhzaf, boleh belaka yabqa, kekal isim itu, isim yang kekal, atau yubqa, dikekalkan isim. Saya nak ngaji tu anak dhabit yubqa, tapi dari segi makna boleh lah. Wa yubqa, dikekalkan, alismu, dihazahkan khabar dan dikekalkan isim. Mungkin nak tanasubnya kena gitulah pun. Yuhzafu khabaruha wa yubqa alismu, dihazahkan khabarnya dan dikekalkan isim. Ka qiraati ba'dihim, seperti qiraat sebahagian daripada ulama qurra. Ini siapa ni? Qiraat ba'dihim. Jadi walata hina manas, walata hina manas. Okay. Tengok balik siapa yang baca ni. Walata hina manas. Ka qiraati ba'dihim, seperti qiraat sebahagian mereka. Ikhtilaf pada masalah qiraat walata hina manas. Ada jumpa? Siapa tahu? Siapa ingat? Kam ahlakna min qablihim walata hina manas. Ya. Siapa baca hinu? Adakah minal mutawatirah? Walata hinu, walata hinu. Tengok balik lah. Kalau jumpa, beritahu balik lah. Walata hinu manas. Ada? Tak ada jumpa lagi? Baik. Wa yubqa, ataupun yubqa ismu, dikekalkan isim dia. Ka qiraati ba'dihim walata hinu manas bi raf'i hin. Walata hinu manas dengan rafa' hin. Jadi di sini takdir macam mana? Takdirnya yang dihazah ialah khabar. Wala tahinu manas al-hina. Tiadalah waktu lari itu waktu ini. Nampak tak?
Wala tahinu manasin al-hina. Tiadalah waktu lari dan menyelamatkan diri itu waktu ni. Waktu ni bukan waktu menyelamat diri. Jadi yang dihazah tu, ditakdirkan hazah tu khabar dia lah. Sebab kalau baca rafa' dia akan jadi isim lata. Okey, itu yang pertama. Lata. Wa thanihima, yang kedua in nafiyah. In dengan makna tidak. Nafi dia in, bukan inna, in in dengan nun sakinah. Wa madhhabu aktsaril basriyin, mazhab kebanyakan ulama Basrah, adamu i'maliha, dia tak beramalkan in. Ini tak masuk daripada anak beranak laisa. Dia tak kait. In makna nafi, tapi dia tidak memberi kesan kepada selepas dia. Wa mithalu i'maliha 'inda ghairihim, contoh beramalnya in di sisi selain daripada basriyin, in zaidun qa'iman, tiadalah Zaid itu yang berdiri. In zaidun qa'iman. Kalau hak basriyin kita lah, mazhab kita ataupun mazhab ramainya basriyin, in zaidun qa'imun, tiadalah Zaid yang berdiri. Dia tidak nasabkan khabar in. Di sini in zaidun qa'iman. Wa in rajulun qadiman, tiadalah seorang lelaki yang datang. Wa in rajulun qadiman. Jadi di sini dia boleh masuk pada nakirah, isim dia nakirah, isim dia makrifah pun boleh. Wa in rajulun qa'iman, tiada seorang lelaki yang qadim, datang ataupun pulang. Habis masuk kepada wan naw'ur rabi'u, naw' jenis yang keempat, minas salasata asyara naw'an, daripada 13 naw'. Yang keempat daripada 13 jenis, 13 naw', hurufun tansibul isma, huruf yang menasabkan isim. Tansibul isma faqat. Ni huruf yang menasabkan isim sahaja. Alladhi ba'daha, yang duduk selepasnya, lepas huruf. Faqat sahaja. Dia tak ada merafakkan khabar, dia tak ada. Dia menasabkan isim saja. Ai walam tamsib au tarfa ghairahu, dia tidak menasab atau merafakkan hak lain. Ia hanya amal dia pada isim selepasnya saja. Wa hiya sab'atu ahrufin, iaitu 7 huruf. Munqasimatun ala salasati aqsam, 7 huruf ini terbahagi. Sab'atu ahruf munqasimatun, 7 ini terbahagi ala salasati aqsam, terbahagi kepada tiga bahagian. Al-qismul awal, bahagian pertama, al-waw, ialah huruf waw. Allati bimakna ma'a, waw yang makna ma'a, kita panggil waw ma'iyah. Waw yang datang dengan makna ma'a. Wahiya tansibul isma ala annahu al-maf'ulu ma'ahu. Jadi waw ma'iyah dia menasabkan isim selepasnya, menjadikannya dia itu menjadi maf'ul ma'ah. Yang diperbuat bersamanya, yang diperlakukan bersamanya, maf'ul ma'ah. Jadi macam mana kita nak tahu dia ni? Wa huwal ismul waqi'u. Jadi al-maf'ul ma'ah ni ialah isim yang duduk ba'da wawil ma'iyyati, selepas waw ma'iyah. Al-masbuqati bi fi'lin aw shibhihi, yang mana didahului, waw ini sebelum tu didahului masbuqatin bi fi'lin, ada fi'il sebelum tu, aw shibhihi, shibhi fi'il. Jadi ayat itu dalam binaan ayat itu ada fi'il. Kemudiannya datang huruf waw, kemudian huruf selepas itu ada perkaitan makna
Dengan maksud dia tu yang diperlakukan berserta dengan fa'il sebelumnya. Maka waw tu wawul ma'iyah. Isim selepas tu dipanggil di i'rab sebagai maf'ul ma'ah. Jadi kerja waw ni dia masukkan isim selepas dia. Siapa yang amil dia? Tengok lepas ni dia akan bincang adakah waw ataupun amil sebelum ni. Kata musannif, jadi maf'ul ma'ah ila isim yang jatuh waqi' ba'da wawil ma'iyah al-masbuqati bi fi'lin aw shibhihi. Nahu sirtu wan naila. Aku berjalan malam beserta dengan sungai Nil. Sirtu, aku berjalan. Sara yasiru, berjalan. Subhanallazi asra. Jadi sara ni berjalan malam lah. Wan naila, beserta dengan sungai Nail. Maknanya apa? Aku berjalan menyelusuri bersama dengan sungai Nail. Apa? Menyelusuri sungai Nail. Tu beserta tu. Nail tu maf'ul ma'ah. Yang diperlakukan bersamanya. Maknanya berjalan aku berlaku bersama dengan Nail. Wa qawlihi ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Himpunkanlah amrakum, urusan kamu, wa syuraka'akum, dan sekutu-sekutu kamu. Ini dalam surah Yunus Allah Ta'ala kata watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'ala Allahi tawakkaltu. Bacakan kepada mereka berita Nabi Nuh bila Nabi Nuh berkata kepada kaum dia. Itu surah Yunus ayat 71. Apa kata Nabi Yunus? Ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, andai kata kedudukan aku di kalangan kamu ini dan memberi peringatan aku kepada kamu, in kana kabura alaikum, susah ke atas kamu kedudukan aku, wa tadhkiri bi ayatillah, dan peringatan aku dengan ayat-ayat Tuhan kepada kamu, fa'alallahi tawakkaltu, maka atas Allah aku tawakal. Aku tak boleh nak ambil lah. Kalau kamu rasa kedudukan aku sebagai Rasul, peringatan aku yang daripada kamu ni berat ke atas kamu, kabura alaikum, susah atas kamu, fa'alallahi tawakkaltu, aku tawakal ke Tuhan lah. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka buatlah apa-apa. Ajmi'u amrakum makna sepakat, bersepakatlah pekerjaan kamu. Wa syuraka'akum, beserta sekutu-sekutu kamu. Ajmi'u amrakum. Ni ajmi'u daripada ajma'a. Ajma'a af'ala yuf'ilu. Ajma'a yujmi'u. Ajmi'. Itu ajma'a yujmi'u. Ijma' tu masa tu lah. Makna bersungguh, berpakat. Berpakatlah dan bersatulah pada urusan kamu, wa syuraka'akum, berserta dengan rakan-rakan kongsi kamu, sekutu-sekutu kamu. Panggil geng-geng kamu, pakat buat. Makna kamu nak racah jahat pun pakat lah. Ni cabur. Thumma la yakun amrukum alaikum ghummah, kemudian janganlah hendaknya rancangan jahat kamu jalankan secara tersembunyi. Lepas tu kamu nak buat jahat, buat terang-terang lah. Dia cabur. Nabi Nuh cabur umat dia, kerana degil umat dia. Tsumaqdu ilayya wa la tunziru. Kemudian bertindaklah ke atas aku, wa la tunziru, jangan tangguh-tangguh lagi lah. Tak usah tangguh-tangguh, dah ya tunggu-tunggu. Jadi syahidnya di sini, fa ajmi'u, sepakatlah urusan kamu, wa syuraka'akum, bersama, ma'ar, sekutu-sekutu kamu. Wa i'rabuhu alfa bihasabi ma qablaha, ikut yang sebelum ni lah. Tengok ayat sebelum ni, dia ataf ke apa ke. Ajmi'u tu fi'lu amrin, fi'il amar.
mabniyun ala hazfin nun. Dia mabni hazah nun. Fa ajmi'u antum ajmi'u. Asalnya asalnya tujmi'una. Asalnya gitu. Asalnya ajma'a yujmi'u. Tujmi'una. Jadi asal ada nun. Asalnya ada nun. Maka dia hazah nun. Kenapa hazah nun? Litisalihi biwawil jama'ah. Dia kalau nak kalau jazam kan, amal dia ialah mabni ala ma yujzamu bihi. Jadi jazam dengan hazah nun di sini. Di sini makna kalau jazam dengan hazah nun di sini mabni lah. Mabni ala hazfin nun litisalihi biwawil jama'ah. Wal wawu fa'iluhu. Ajmi'u waw tu fa'il dia. Amra maf'ulun bih mansub. Amra mudhaf wal kafu fi mahalli jari mudhafun ilaih. Wal mimu alamatu jam'i, alamat jama'. Wal wawu waw wa syuraka'a. Waw tu wawun ma'iyati wa ma'iyah. Syuraka'a maf'ulun ma'ahu mansubun. Syuraka' mudhaf wal kafu mudhafun ilaih wa mimu alamatul jam'i. Boleh dah? Okey. Wa nahwu ana dhahibun wat tariqa. Tadi contoh bagi apa tu? Contoh kepada waw ma'iyah masbuqatin bi fi'lin. Tu kan atas tadi kan, baris ketiga duduk selepas waw ma'iyah yang didahulu dengan fi'il. Au shibhihi atau shibih fi'il. Ini contoh shibih fi'il. Dia bukan fi'il tapi isim fa'il. Isim fa'il dia ada makna fa'il. Dia serupa macam fa'il. Ana dhahibun wat tariqa. Aku berjalan bersama dengan jalan. Aku berjalan bersama dengan jalan. Makna apa? Aku berjalan menyelusuri jalan. Ikut betul pada jalan. Tak masuk urut, tak masuk kanan kiri, ikut jalan. Berjalan wat tariqa, bersama jalan. Jalan tidak berjalan. Yang berjalannya aku. Ana dhahibun. Jalan tidak berjalan. Tapi kebersamaan tu. Sebab tu lepas ni kalau dalam bab wal ma'iyah ada keadaan-keadaan yang boleh nasab dan boleh rafa'. Ada yang wajib nasab, ada wajib nasab. Ada yang afdal ataupun harus nasab. Okay. Tengok dia kata sini. Ana dhahibun wa tariqa. Titik habis. Walinasbihi ala annahu maf'ulun ma'ahu thalathu halatin. Dan bagi menasabkan waw ini, dia menasabkan, bukan walinasbihi walinasbi ismil waqi'i ba'dal waw ni, ala annahu maf'ulun ma'ah, kerana dia menjadi maf'ul ma'ah. Isim yang duduk lepas waw tu nasab menjadi maf'ul ma'ah ada tiga keadaan. Ihdaha, salah satunya ayyakuna wajiban, bahawa adalah ayyakuna nasbu wajiban, nasab itu wajib. Keadaan pertama nasab wajib. Wa dzalika idzam tana'a 'atfuhu. Bila tu? Jika terhalang ataf, kita tak boleh nak ataf. Kita tak boleh nak ataf. Makna kalau ataf ni apa? Ataf ni dia seakan-akan mengulang amil. Amil sebelum tu tak sesuai, masuk kepada maf'ul ma'ah tu. Ya. Idzam tana'a atfuhu ka qaulika istawal ma'u wal khashabata. Telah samalah air dengan kayu. Air itu sama dengan kayu. Sama ni makna separah. Musim hujan kan, ada apa dia? Penanda aras air kan. Ni penanda aras air kan. Ni khashabah. Air itu naik sampai sama, separas. Istawa, telah naiklah air separah dengan kayu.
Jadi amaran bahaya. Paras air melebihi tahap bahaya. Istawal ma, telah samalah air, wal khoshabata, bersama dengan kayu. Sama. Baik. Ketika itu wajib baca wal khoshabata, wajib nasab. Kenapa? Kenapa terhalang atas tu, kenapa? Fala yasihhu raf'uhu atfan 'alal ma. Tidak sah kita rafa'kan khoshabatu. Dahwa tu kita kata wa atas, istawal ma'u wal khoshabatu. Boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana kenapa kita tak boleh atfan 'alal ma', nak atas di atas ma' itu tak boleh? Li'annal ma'na yaqtadhi hina idzin, kerana makna memberi pengertian ketika itu annal istiwa, bahawa istiwa ni makna naik lah, naik, allazi huwa lirtifa, iaitu terangkat, naik, waqa'a minal ma'i wal khoshabati. Kalau kita baca dengan rafa' khoshabatu, maknanya yang naik itu air dan yang naik itu kayu juga. Kayu naik juga. Air memang naik dah kayu. Kalau kita baca istawal ma' wal khoshabatu, maknanya kayu naik juga. Kayu dah naik, kayu ni tetap. Mana? Sebab tu tak boleh baca dengan rafa'. Sebab dia memberi faham bahawa istiwa dengan yang makna naik itu berlaku daripada air dan juga khoshabah. Ma'a annahu lam yaqa' illa minal ma'i faqat, walhal tidak berlaku istiwa naik itu kecuali daripada air saja. Yang naik ni ialah air je naik. Kayu tak naik. Jadi di sini tu wajib apa? Wajib untuk kita nasakkan dia. Sama juga sirtu wan nailah. Sirtu wan nailu. Sungai berjalan juga. Pelik kat tu. Ataupun jalan, wasirtu wa tariqa, berjalan juga. Jadi yang berjalan kita aje. Okey. Wathaniyatu, yang kedua. Ni keadaan yang kedua, al-halatus tsaniyah ay yakuna an-nasbu rajihan wal 'athfu dha'ifan. Nasab itu berat, nasab itu rajih, athaf itu lemah. Keadaan ni nasab ni diberatkan, dirajihkan, athaf itu lemah. Boleh belaka dua-dua. Nahwu sirtu wa zaidan. Sirtu wa zaidan, aku berjalan bersama dengan Zaid. Bin nasbi, baca dengan nasab. Wa raf'i, boleh baca dengan rafa'. Sirtu wa zaidun, boleh, aku berjalan bersama Zaid. Aku berjalan dan Zaid berjalan. Boleh. Tapi kenapa nasab tu lebih rajih? Wan nasbu huwar rajihu. Nasab itu rajih dalam struktur ayat ini li dha'fil 'athfi 'ala dhamiril marfu'il muttasil bila fasilin. Kerana lemah untuk diatafkan di atas dhamir marfu' muttasil tanpa ada fasil, tanpa ada perceraian. Baik. Sirtu wa zaidan. Sirtu wa zaidan. Ni jelas lah. Yang ni dia ni maf'ul ma'ah. Wawal ma'iyah. Zaidan maf'ul ma'ah mansub. Dan boleh kita baca wa zaidun, kerana apa pada sirtu, seakan-akan sirtu wa sara zaidun. Atah ni dia mengulang tadi, mengulang amil tadi kan. Sebab tu tadi istawal ma' wal khoshabah, kalau kita ulang amil munasabah dah ayat. Istawal ma', terangkat air. Wastawat al khoshabah, dan terangkat kayu. Tak boleh. Sebab atah ni dengan apa? Seakan-akan diulang amil tersebut. Dalam masalah ni, kalau kata-kata sara zaidun, memang Zaid boleh berjalan. Dan makna ayat ni, aku berjalan bersama Zaid, mana aku pun berjalan, Zaid pun berjalan sekali. Maka boleh baca dengan nasab. Tapi kenapa tak rajih, dhaif nasab ini? Kerana ataf
kita atafkan isim zahir atas dhamir muttasil, dhamir rafa' muttasil ni. Ni panggil dhamir raf'in. Kenapa dhamir rafa'? Sebab jadi fa'il. Muttasil. Kerana dia bersambung. Tak mana boleh duduk seorang, dia kena sambung. Sirtu, dhamir raf'i muttasil. Menyambung, mengatafkan isim atas isim. Dhamir atas dhamir rafa' isim dhamir pula. Isim atas dhamir rafa' muttasil tanpa ada fasil itu lemah. Tak kuat. Sirtu wa zaidun. Boleh tapi tak kuat. Dah, kalau nak atah dengan comel ni macam mana? Dia kena datangkan dhamir mufasil dia. Sirtu ana wa zaidun. Tak apa? Dia kena fasilkan dhamir muttasil tadi dengan dhamir mufasil. Sirtu ana wa zaidun. Kalau gitu sama. Kalau gitu maknanya boleh tu. Sirtu ana wa zaidun. Ni tak ada masalah. Ni tak ada wajah lemah pun. Sebab apa? Sebab dia boleh atah di atas dhamir apabila ada fasil dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Okay. Sirtu ana wa zaidun. Tapi dalam ayat tadi sirtu wa zaidun boleh tapi tak kuat sebab berlaku atah di atas dhamir rafa' muttasil bila fasili. Wasalithatu. Dari sini kita i'rab ni fa'il dia ni taukid lah. Wasalisatu wal halatu salisah. Hal yang ketiga an yakuna al-'athfu rajihan wa nasbu dha'ifan. Ataf itu lebih rajih, lebih kuat, nasab itu dhaif. Nahwu qama Zaidun wa Amrun. Telah berdiri Zaid dan Amar. Bi rafa'i Amrin, dengan rafa' Amar. Wa nasbihi, boleh dengan nasab. Qama Zaidun wa Amrun, qama Zaidun wa Amrun. Wa raf'u huwa rajihu. Di sini rafa' lebih rajih li'annahu al-aslu, kerana asalnya gitu. Asalnya qama tak ada masalah pun. Kita nak sandarkan Amrun tu kepada amil qama. Qama. Qama Zaidun. Wa Amrun, wa qama Amrun. Tak ada benda. Jadi kerana kembali kepada asal, maka rafa' itu lebih rajih. Habis itu. Kemudian kata musannif tanbihun kaunul wawi hiya an-nasibata. Keadaan waw dialah an-nasibah. Di situ hiya tu dhamir fasil. Asalnya kaunul wawi an-nasibata. Jadi kaunul wawi hiya an-nasibata. Keadaan waw ialah yang nasib, yang menasabkan, dia ambil nasab lil maf'uli ma'ah, bagi maf'ul ma'ah. Wa madhhabu qaumin, itu mazhab satu kelompok ulama. Sebab tu dia kata yang amil di sini ilah waw kan. Amil ilah waw. Jadi waw inilah yang menasabkan maf'ul ma'ah tu. Wa Zaidan. Waw inilah amil kepada Zaid sehingga menasab. Itu satu pandangan daripada ulama nahwu. Minhumul musannif. Antara mereka tu ialah musannif termasuk Syekh Jurjani. Ni kita baca syarah Awamir dia kan, Awamir Jurjani. Jadi antara ulama yang mengatakan amil dia tu waw tu sendiri, Al-Imam Jurjani. Was-sahih, kata Syekh Ahmad. Pandangan yang sahihnya lah. Ni yang menjadi pandangan ramai. Pandangan yang lebih kuat dalil dia. Annan nasiba lahu huwa ma sabaqaha min fi'lin aw shibhihi. Bahawa nasib, amil yang menasabkan maf'ul ma'ah itu ialah yang sebelumnya. Apa yang ma sabaqaha min bayan. Ma sabaqaha min fi'lin aw shibhi. Fi'il atau shibhi fi'il itulah
yang menasabkan maf'ul ma'ah, bukan diri waw. Waw tu perantara saja. Yang menasabkan maf'ul ma'ah bukan waw, tapi amil sebelum tu. Kalau fa'il lah, kalau syibih fa'il, isim fa'il, isim maf'ul ke, maka gitulah, bukan waw tu sendiri. Qala Ibn Malik rahimahullah, bima minal fi'li wa shibhihi sabab dhan nasbu la bil wawi fil qawlil ahad. Bima minal fi'li wa shibhihi sabab dhan nasbu. Dhan nasbu jadi mubtada. Bima jar majrur tu muta'alliqun mahzuf khabar. Dhan nasbu, nasab itu bima. Hasilun, terhasil bima, dengan apa yang ada daripada fi'il ataupun shibhihi, shibhi fi'il yang terdahulu. Ibn Malik kata dhan nasbu bima minal fi'li wa shibhihi sabab. La bil wawi, bukan dengan waw, fil qaulil ahaq, pada qaul yang lebih berhak, yang lebih kuat. Pada qaul yang lebih ahaq, lebih kuatnya bukan waw. Dia Syekh buat datang pandangan Ibn Malik ni, itu pandangan kuatnya, bukan waw tu sendiri, tetapi amil sebelumnya. Ai hadzan nasbu. Dzan nasbu, ini nasab ini. Hasilun, terhasil bil amilil ladzi sabaqa, dengan amil yang telah terdahulu, minal fi'li aw shibhihi, dengan fi'il atau shibih fi'il. La bil wawi, bukan terhasil, bukan amil tu waw. Itu dia terang kepada bait syair tadilah. Bima minal fi'li wa shibhihi sabab dzan nasbu la bil wawi fi qaulil ahad. Wal qismu tsani, bahagian kedua, ialah illa wahya min adawatil istisna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Fa tu kan huruf athah je. Asal bima qablahu, bila kita kan huruf athah. Athah tak apa? Ajma'ah. Ia bukan ijma'. Ajma'ah. Daripada af'ala. Amal dia memang hamzah qata'. Amal dia hamzah qata' dah. Akrim, akrama yukrimu. Fi'il amal dia apa? Fi'il amal akrama. Fi'il madhi akrama, mudhari' yukrimu. Fi'il amal dia? Tak ingat surah. Surah ni kena ngapa kena ngapa. Apa dah ulang-ulang? Akrim. Fi'il amal dia akrim. Akrim. Okay. Jadi akrim, dah hamzah tu hamzah qata'. Kalau mari fa akrim bihi. Fa akrim bihi. Tu fa, bukan fakrim, fa akrim, sebab asal fi'il amal dia hamzah qata'. Fa akrim bihi. Fa ajmi'u. Sebab fi'il amal dia ajmi'. Ajmi'a, ajmi'u. Ajmi'i, ajmi'a, ajmi'na. Lagi ada soalan? Jumpa lah. Tak ada. Sama ada tu tak ada. Mungkin dengan asyarah tak ada, ataupun mungkin luar daripada mutawatirah. Itu masalah wakah. Itu masalah wakah. Wakah tak? Wakah dengan hak. Itu isu lain. Ini mahinu. Hinu dengan hina.
Ada Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.